Dalam hidup yang penuh dengan kesibukan, kadang kita terlupa yang paling berharga bukan benda, tapi masa. Masa dengan keluarga. Masa untuk kita berhenti sekejap dan rasa tenangnya alam. Di Cedok Campsite bukan sekadar tempat berkemping. Ia ruang untuk kami kembali rapat, gelak sama, makan sama, tidur bawah bintang. Anak-anak makin membesar dan momen macam ni takkan datang dua kali. Jadi kami rakam, kami simpan dan kami kongsi. Inilah kisah kami, Outdoor Laki Bini. Selamat datang ke Cedok Campsite. Baru je sampai Tol Garak. Macam ni kita punya kuih. Tadi daripada rumah tinggi, tak buka lagi seal dia. Baru Tol Garak dah. Ini ada makan banyak tutup lagi nahan lapar je. Ini kakak aku bagi. Kakak aku buat kuih batu karang dia bagi. So ini rempeyek mak mertua aku belanja. Jadi untuk kita orang punya perjalanan ni, kita bawa benda ni sampai ke tak sampai lagi tujuannya arah Separuh pun belum. Baru sampai Bentong. Garak punya tol. Benda dah nak habis dah. Singgah di Maran, beli pau. Pau ayam. Buang air, tu boleh beli pau. So kita ada lagi dalam masa 2 jam lagi nak sampai ke Rompin. Makan kejap, rehat kejap. Okey lah. Pau dekat Maran. Sedap tak? Rendang daging. Dia sedap, dia punya roti pun sedap. Lembut kan? Tak cukup dah tu rasa. Ni kalau beli kat tapak ni Kecut kan? tak sedap. Tak sedap macam dulu lah. Tak tahu dekat hotel tapak tu famous sangat. Tapak tu sedap. Tak sedap lah tapak. Ni yang menarik lah. Satu RM3 untuk ayam dengan daging. Satu RM3. Yang kaya kacang tu RM2.5. Ni tadi beli 6 dalam RM18 untuk pau. Itu isi perut lah sikit-sikit sebelum makan tengah hari. Ini apa? Percubaan pertama kali kita orang nak camping dekat pantai. Kita tengok macam mana sesuai dengan kita. Lalu kita camping dekat hutan dia. Hari ni kita try nak pergi pantai pula test. Ni kira first time lah. First time kami camping jauh sama lah. Dah 5 jam dah perjalanan ni. Ya ke? Baru 3 jam. Baru 3 jam. Baru 3 jam. Kita 3 jam sampai Gambang. Daripada Serendah ke Gambang 3 jam. Terus sekarang ni nak lalu ke area ke Muazzam. Sejam kot ke Muazzam. Lepas tu ke Rompin. Dah pukul 12.30. Itulah ada nampak? Tak. Ni dah pukul 12.30. Okay. Kita singgah sekejap. Kita nampak ada apa? Ada mikai. Mikai harga RM1.5 sekilo. Assalamualaikum. Tak ada QR ke? Ada. Okay kak, masih kak. Terima rezeki. Oh, dapat lah. RM10 tu biji besar. Masih kak. Yang kuning dia bagi RM1 sekilo. Yang merah ni dia bagi RM1.5 sekilo. Tak muat belakang. Sekarang ni kita orang dekat Medan Selera Kuala Rompin. Baru stop rehat. Dah dekat 5 jam atas kereta, baru start rehat. Lepak kat Kuala Rompin sekejap. Lepas tu baru nak pergi campsite. Campsite Cedok. Lagi 5 minit daripada Maps. Kenyang lah.
lima orang makan nasi RM50 sekali dengan air. Ingatkan yang kat sebelah tu tak ada apa, tak ada sama, tak ada apa, tempoyak kan, tempoyak batin. Apa yang gerai sebelah ada tempoyak batin. Ampeh. Tak ada rezeki orang tu. Ya, sekarang ni aku nak pergi mencari barang kat TMG Mart. Mana yang ni? Satu cukup kan? Satu cukup? Banyak ni? Banyak kan? Ni kita orang pergi BS Freshmart pula. Tu dia. Pilihlah. Pilih. Dipilih. Ni mana ni? Ni macam ni mana? Okay, settle dah barang-barang kita. Kat bompat dah sampai campsite ni. Acak je. Mana lewat lah hari ni. Okay, kita orang nak gerak ke campsite lah. Dekat Ambing pun dah dapat hari ni. Setelah kita orang pergi kat 2 kedai Freshmart yang dekat Rompin ni tak ada jual. Lepas tu ada dekat sebelah ni ada kedai frozen, ada jual kambing. So dapatlah kambing untuk BBQ malam ni. Penuh. Kelang-kelang kabut ni dia punca apa, camping jauh. Ada pisau boleh kot. Habis rabut kereta. Beli barang sikit, konon-kononnya takut tak muat kereta, nak beli kat Rompin je lah, beli kat sini. Tapi tu lah, macam-macam penuh kereta. Sekarang dah melambatkan proses. Ni 3.30 petang lah. Tunggu sampai campsite lagi. Jadi kita nak gerak dulu lah. Kita jumpa kat campsite. Kek nanti. Wah, tu dia masjid dia. Hijau kuning. Wow, amazing. Cedok Beach Resort. Amazing. That is amazing. So untuk ke tempat tapak untuk campsite dia kena ikut jalan sini lah. Dia sampai ke tempat tapak campsite. Ada jalan belakang. Tadi tak nampak tadi. Tadi untuk orang yang bawa chalet boleh lalu dekat jambatan tadi. Tak boleh mandi ni nak. So ini tapak kita orang, tapak P1. Tapak P1. Tu dia. Dia punya angin dekat campsite kuat betul. So kami baru sampai di campsite dalam pukul 4 tadi. Dan kami dah pilih tapak di tapak P1 dekat dengan area tandas. Dan dia tempat area macam ada orang buat lega air lah. Dia tu lebih kurang. So sekarang jam dah 4.30. So aku nak suruh anakku yang sulung dengan nombor 2 ni pasang kemah kali ni. Tengok dia orang pasang kemah. Lepas tu nampak gayanya malam ni kami je. Sebab tapak-tapak lain aku tengok macam kosong lagi. Lepas tu campsite owner pun cakap macam tak ada orang lah. Jadi hari ni dia punya cuaca hari ni agak berangin lah. Angin yang kuat. So ombak pun kuat. Jaga dalam pukul 5 nanti dia kata air akan surut lah. Bolehlah main kat tepi-tepi tu.
Tapi yang macam mana yang kita boleh nampak dekat situ ada pokok-pokok dan lain kayu kot. Yang agak-agak apa semua pokok kayu yang jatuh ke pantai. Sebab dalam bola satu itu dia orang cakap ada ribut lah. Macam tu lah. So aku nak set up nak tolong anak pasal kemah. Jadi kita jumpa lepas ni. Time nak pasang flashlight ni terpaksa berempat. Sebab time ni betul-betul ni kuat. Memang tak boleh nak pasang seorang ataupun berdua. Kena panggil anak-anak. Okay, sekarang jam 6 petang. Aku dengan wife aku baru siap settlekan kita orang punya tent. Set up tempat makan. Ada meja disediakan oleh pihak campsite. Kita orang letak kat sini. So tempat kita orang punya common area lah, tempat makan. Kita dapat lepak. So kita orang punya tempat dapur pun kita dah set up. Kita punya tapak sebelah dengan tempat toilet je. Belakang tu ada sinki. So ini tadi yang tembikai yang aku beli dekat tepi jalan tadi, on the way ke campsite di Pekan Rompin. Harga tembikai ni 1 kilo RM1. So aku dapat dengan tembikai merah tadi, besar agak, dalam RM10 2 biji. So ni dia. Memang balus RM10. Dapat 2 biji besar. Ini pun kira first time lah. Memang first time pun. Tak pernah lagi kami camping kat pantai. Ni first time aku cuba. Dah lama nak cuba tapi risaukan angin kan apa semua. Tapi kali ni kita orang try juga untuk rasa macam mana rasa dekat kemah dekat tepi pantai. Aku tertarik dengan aktiviti Abang Rosli, penjaga campsite kat sini. Kita try tanya dia apa dia buat. Pak Wang? Oh, ngakak dia. Tak dia pekat. Kata pekat lagi? Kalau tak? Ada. Ha? Dia suka nasi. Dah pasal belanja tak? Boleh? Ha? Boleh? Saya ajak anak-anak sini. Ha? Saya ajak anak saya sekali ya. Boleh? Ha. Tapi dia kuat sikit, kita kena suka je lah kan. Ah, dalam suka lah. peranan je lah Ada lah kan? Dia ada lah Dapat ke bang? Selalu? Kalau betul-betul ada, tapi biasalah orang yang mainkan tu tak perlu kan. Job dia. Kita asyik, kita asyik. Itu suka je. Tak? Boleh je, boleh je. Nampak tak? Tak. Ni sekejap panggil anak. Lagi kita nak buat dengan Cik Rosli, buat aktiviti sikit. Nak menarik. Aku tak kumpau. Saya tak kumpau. Tengoklah kot, kau ada rezeki kita malam ni kan. Boleh dapat. Sebab kalau betul-betul kan dia kena air tenang. Yang ni sebab abang hantar jauh. Jadi kita main untuk suka je lah. Untuk terasa je. Aku nak terasa seronok. Terasa je. Oh, ada jari nak kena sengat. Ikan bisa tu dia rupanya. Ha? Macam biasa kita punya camping mesti ada kambing. Ini semua atas permintaan ya budak ni. Ni kaki kambing. So kita orang ada kambing malam ni. Dengan menu istimewa tadi yang aku baru dapat dari Kentap. Dapat kentang seekor. Sekejap lagi nak pergi tengok balik.
Kita tengok jaring tadi ha. Dah surut sangat dah. Ada ke dapat ikan tak? Dapat ketam lagi. Tarik. Apa ketam. Ada ketam ekor. Ada ketam. Tu. Empat ekor lagi. Ada kecil juga lah. Nice dia. Oh, cara dia patahkan tu dulu. Takut dia kena kepit. Yalah. Ada kepit lagi kan, kepit tu. Ada yang pro tu tak payah pakai sentuhan kan. Kita ni newbie ni buat lah. Okay, dapat 2 ekor tadi. Kita nak masak steamboat terus. Tawa. Nak mau apa tawa tak. Dia yang kurang lah dia punya. Okay, keadaan campsite waktu malam. Hanya kami yang bercamping di sini pada malam ni. Dengan ada rumah yang tadi abang hosti tadi. Dia stay kat situ. Penjaga sedap campsite. So malam ni kami satu family je lah yang ada di sini. Dan ini adalah suasana malam di campsite lah. Penuh dengan pokok kelapa. Dan kat sini dia ada kolam tau. Ada kolam air. Dalam ni dia kata dia bila dia dapat ikan siakap ke ikan apa, dia akan masukkan dalam kolam ni. So siapa-siapa yang nak mancing, pandai mancing boleh try lah kot. Cuba pancing ikan siakap yang ada dalam tu. Dia kata besar-besar peha juga. Besar-besar bas. So kita orang nak sambung masak oden balik. Lepas tu aku nak akan pergi check balik lah kita orang punya jaring tarik tadi. So inilah menu yang senang lah untuk camping. Buat oden. Lepas tu kambing memang wajib lah, anak-anak memang suka makan kambing bakar. So apa-apa hal dia akan masak lah, anak aku yang nombor 3 ni. So inilah kita orang punya first camping kat pantai. Selama masuk 3 tahun dah kita orang layan camping ni. Ini baru petang. So yang first time ni dengan pihak bagi aku. Yang okey? Pihak? Tadi tembangan yang penjaga campsite tu dia kata tak adalah angin kuat. Memang angin biasa-biasa je sebab monsun dah habis lah. Sekarang ni dia kata kekuatan angin dalam 5 km je. Selalunya kalau yang kuat tu dalam itu ya, tumpang tu dia kata dalam 45 km punya angin. Tumpang tu. Selebihnya dalam 15 kira kata. Tapi setakat ni tak ada. Dah lepas lah musim dia. Ayo sono, best camping pantai. Ya, sebab sejuk kan? Apa pun saya? environment dia okey. Ya kan? Penuh kan? Kalau dapat sotong malam ni, senang. Dapat lah. Best lah, the best punya camping lah. Ini pun kita dah dapat 3 ekor ketam dah. Kakak okey? Mana? Adik tengah tunggu ketam masak dengan abang. Okay, kita buka ketam. Wah, tu dia. Ni besar-besar bas ni. Tepat. Kita dapat 2 ekor. Hidup sikit. Rezeki kita orang malam ni. Masuk ni 3 ekor besar, 2 ekor kecil.
Apa tu? Ulai? Apa? Oh. Ulai? Biar. Dia nak makan ini tu. Taknya. Seram aku. Mana kemang bulu kemang aku. Oh, dia punya ni isi. Oh, ha? Garang. Oi, ini lagi besar bang. Daripada tadi kan. Ini paling champion. Oh, ini lagi besar ni. Dia makan ni. Oh, ya tapi ini memang besar dia punya ni. Patah. Yang depan ada tu. Patah pahat kau. Kepak kan? Kepak. Kepak kau. Mana nak sini? Angkat lah kot benda tu. Oh, ini lagi champion besar dia. Sompas ni dapat dia. Ya, anggapkan. Yelah. Aktiviti menghabiskan mengapi. Orang beraya main mengapi kat rumah, kita main kat lantai. Oh. Dah tersangkut. Aduh, adik. Oh, alhamdulillah pagi ni aku dapat tangkap capture matahari naik. Rezeki pagi ni, cuaca baik, dapat tangkap dalam video matahari tu naik. Dan jarang dapat aku dapat tangkap benda-benda macam ni. Tak sangka lah kat campsite ni kita dapat macam-macam benda lah. Memang baloi lah aku datang dalam 5 jam perjalanan aku daripada Serendah ke Cedok campsite di Rompil Pahang. So aku dapat ni, aku dapat view yang memang semua fotografer akan suka lah benda-benda macam ni. Wah, menarik. Tadi aku nampak dia slow naik lah, aku rakam dia slow naik. Aku panggil wife aku, keluar cepat-cepat. Memang cantik kawasan ni. Tak dapat nak digambarkan lah. Memang cantik. Memang baloi, sangat baloi aku datang ke sini. 5 jam. Memang aku akan sanggup datang lagi lah. Dengan benda-benda macam ni aku dapat. Dari tolong lah campsite ni. Macam-macam aktiviti tu orang boleh buat pagi-pagi lah. Kalau dapat dengan view yang superb macam ni kan. Kira pengalaman pertama kami camping kat pantai ni memang bagi aku sangat baloi lah. Ya. Wife aku pun suka, anak-anak pun seronok. Yang cuma kami je lah yang tak apa-apa nak berani mula-mula nak camping kat pantai. Sebab takut panas semua tu kan. Sebab takut cuaca melekit apa semua. Tapi mungkin lah, campsite tu sendiri kot, tempat campsite tu sendiri lah kot yang ada benda-benda macam ni kan. Mungkin setengah tu macam biasa-biasa je kot. Tapi mungkin lah pengalaman pertama aku ni, dia kurang bertuah lah dapat tempat yang macam ni. Tapi dengan pengalaman semalam yang kita orang pergi, apa tak teknik kita semalam, aku dengan penjaga campsite tu, dia ajak kita menarik lah, macam letak jaring
daripada sana tu, daripada campsite terus ke tengah. Lepas tu tunggulah masa 10 minit, kita akan check balik apa yang kena. Malam aku dapat 5 ekor ketam. 3 ekor ketam besar, lebih daripada tangan. Nampak tangan aku ni? Ha? 6 Dah 6 ketam. Tapi yang besar ni kita dapat 3 kot. 3 ekor, lebih daripada tangan aku ni. Besar dia. Ketam lah. Sebab benda-benda yang tu lah anak-anak aku memang tu seronok gila dia orang. Pengalaman first dia orang ambil sendiri ketam kan, besar-besar dapat tu buat makan. Balik 5 jam kami ke sini. Hilang penat aku. Lalu kita orang dekat sungai, kita orang just bangun pagi lepak-lepak buat sarapan sama semua kan. Tapi kat sini aku boleh dapat sunset. Sunset pula. Sunset waktu petang. Yang sunrise. Pagi tadi aku dapat. Ni panggil teknik apa? Pukat. Bang, so. Kita nak memukat lagi ni. Ya, okey, yang ni Ni okey. Dia di pantai tu, kita buka sampai ke tengah. Kita akan pecah dulu. Abang dua. Saya dengar tadi. Pecah dulu lah. Lepas pecah dua tu, tarik ke pantai. Lengkung sikit. Oh, kita lagi jelah. Tarik sampai ke pantai. Tapi Tarik dulu. pegang batang tu lah bang. Bawah lah tadi. Tarik. Tarik. Oh. Penat kan? Tukar pula. Okey. Anak muda. Kalau berdua dia macam payah sikit. Sebab seorang bola kiri. Oh, mana kita tukar-tukar lah, tukar orang lah. Kalau penat, tukar. Jadi tarik sampai ke pantai, sampai betul-betul naik ke atas. Sampai saya ada lebih lagi kubur. Aduh. Pikul. Kau kena pikul. Mana ni? Menuju ke pantai. Dia kena nyanyi sikit. Hoi kan. Kita pikul benda ni sampai ke bawah pantai tu. Tu kita tarik ke darat. Tengok dekat tak ambil ikan. Kita tengok ada rezeki tak kita pagi ni. Boleh tak dapat ikan sebakul. Dapat ikan sebakul, tak payah beli lauk untuk tengah hari kan. Harap tadi ni apa-apa kat handphone aku ni. Ni anak aku dengan anak Abang Rosli, dia orang start dulu lah. Dia orang buat dulu. Lepas ni mungkin turn aku pula untuk tarik pukat tu. Semoga kita orang dimurahkan rezeki pagi ni. Semoga dimurahkan rezeki pagi ni dapat ikan. Amin. Dan ini dah juga pengalaman pertama aku dengan anak aku lah. Buat benda-benda macam ni. Menarik pukat. Malam kita orang buat nak putar nama kan. Hari pagi ni yang permulaan ni kita orang pukat. Menarik pukat. Okay, sekarang ni anak aku dah start. Dia dah start tadi pukat lah. Daripada sini sampai situ. So pukat dia. Kena pukul ombak tau. Aku bukan tak boleh nak pergi sana, tapi takut sebab sana dalam sikit. Lepas tu dengan pegang handphone je lagi. Tak lagi lah, sia-sia. Sudah jatuh. Tak pandai, tak pandai. Yang mana tu bawah?
itu. Sama kuat. Sama kuat. Anak Abang Rosli dengan anak aku. Kita tengok sama kuat lagi. Kalau malu dia. Oh tu. Oh, sampai tak harap dia. Oh, menarik. Lepas ni aku pula. Lepas ni aku nak try pula. Oh. Aduh. Dia dah penat. Adik tu dah penat. Tapi sok lah aktiviti gini. Mana nak dapat kan. Ini first time dapat benda aktiviti. Oh, masa tolong gila. Abang yang jaga campsite ni memang layan kita orang memang first class lah. Kita orang pula salah satu seorang yang memang kita orang je ada kat campsite ni. Dapat layanan istimewa lah. Ini pengalaman untuk anak aku lah. Menarik lah. Mulakan bantuan. Berat kat benda ni. Bukan ringan. Kan. Asyik rokat. Ini belanak ni bang? Ha? Belanak kan? Cepat tangkap ikan lah. Air naik dah. Dia lari. Banyak dia. Ni. Ikan naik. Ni udang. Kak, bang. Ni. Kecil tak payahlah dia hidup. Kecil bagi hidup je lah. Ni yang udang lagi bang. Tu merah. Tu ni kat belanak tu. Ikan nak. Ikan belanak. Tu bang. Ikan halus. Oh, kat belanak. Nampak ratam macam mana tu? Nampak kan? Nampak bakar tu. Kalau tak nak ambil bagi dia berenang balik. Ni ikan duri ni. Bagi dia berenang balik. Oh, besar. Menjala sekarang. Memukat. Ni cara-cara memukat. Cara masak pukat ya. Masukkan di dalam ni. Ni ikan-ikan kita dapat tadi. Dalam aktiviti tarik pukat. Semua kita goreng kan. Okey. Ni aku punya rezeki tarik pukat tadi. Ada udang. Dan ada ikan sebelah ni, ikan belanak. Lepas tu ada ikan apa entah ni. Dah, jadi dah untuk makan tengah hari kami kau. Rasanya nak pergi ke pekan sekejap cari tepung buat celup tepung lah. Ni ada kuda. Dia nampak kita ke? Dia ada kuda ni. Kuda jiran sebelah.
Kau boleh lepas kan? Lepas ke lah. Banyak tu. Mak Alah dia berak yang. Oh ni jantan ni kot besar ni ha. Ya. Oh. Ikutlah. Macam je. Kuih. Korang nak keluar sekejap cari barang untuk makan tengah hari. Tadi ikan yang kita orang dapat ni banyak dengan udang. Jadi cadangnya nak buat Celup tepung. kita nak buat celup tepung. Udang dan ikan. Nak buka pakai rompin lah. Dah jarak potong rompin daripada campsite ni dalam 20 minit kot. Ada. Jadi kita nak cari dulu barang-barang. Okey, kita kat sana. Besar kan? Oh, dia sedap ni. Yang ni sedap yang? Ayah. Besar. Oh, besar. Ni pun sedap ni. Ni apa ya? Belah tu pundang. Okey. Tak, mana pundang. Manis. Mana? Nak masak apa bergaduh? Makan saja lah. Pasti ke macam ni? Dia dah apa? Mana? Dah ni air, susu bawah. Basi kot. Kan tak? Okay, ikan kita dah kunyitkan. Ini kita nak buat goreng tepung. Ni tepung. Ni senawar enoki dia pun sama. So tepung tak? Kita pakai ni. Ada Bi punya goreng, tepung goreng ayam. Kita buat dua dapur ni. Yang Haira dia masak udang dengan sotong. Aku masak goreng ikan. Aku nak tunjuk makan ikan apa? Ikan sebelah. Kira apa kata apa? Tak? Kata orang kata bercakap ni. Kata sebelah. So kita orang pun dah makan tengah hari. Dah kenyang apa semua. So sekarang ni dah packing balik lah untuk makan kemas balik. Lepas tu nak pergi hantar anak sulung ke Politeknik. Oh, kuat angin dia. Oi, balik. Sudah. Tak, jom. Saya pergi dah. Okay, jom kita balik. Jom. Bye-bye. Sana Rana. Kita nak balik dah. Kita nak pergi homestay di Muazzam. Homestay ya. Bukan hotel 5 bintang tau. Homestay je. Untuk bermalam, satu malam lagi kita orang kat Pahang ni, dekat Muazzam Shah. Sebab takutkan hari ni ikut jam, jadi kami sewa semalam lagi di Muazzam. Okay, kita nak bergerak ke sana. Sini pun dah memang nampak macam tak ada ribut, tapi kuat lah anginnya.
Kalau semalam macam ni, kita orang mau berpaut dengan Remah. tadi pun nak kemas pun jenuh. Oh tu kuat betul angin dia. Okey, kita jumpa di Muazzam Shah. Tak tu. Tak payah jumpa pun. Tak jumpa pun. Hotel kan dek? Hotel 5 bintang. Apa pun. Ni 19. Ni 16 kan? Tapi ni dapat besar sikit. 17 itu. Ni 17, ni 19. Sekilo apa? Sekilo 75 eh? Ni udang pajo, udang galah rompin katanya. Kita try lah nak balik Kami nak hantar anak ke Muazzam. Kami daripada Serendah. Selangor. Camping kat apa Cedok campsite. Oh, campsite. Nanti siapa nak ke Kuala Rompin ni apa boleh singgah sini ah. Kat Abang Jo dekat Pok Jo. Okey bang. Boleh. Okey bang. Boleh kita sel lagi. Ha. Okey bang. Okey, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kita beli bekal air, kopi dengan ayam gunting. Sebab dari sini nak ke Muazzam dalam sejam lebih ke Masa itu kan sudah luas. Keluar atas. Dekat. Okey. Terus A08. Okey bro. So, kunci hotel aku dah ambil. Sekarang kita nak pergi kedai makan kot. Nak masak nak hantar kat kedai makan tu untuk masak udang galah. Ya. Udang galah kita beli tadi. Apa itu sudah 16 ya? Kita tak ambil dah. Adik, ambil adik, udang. Ada dua.